and one of the biggest mosques in the world. The mosque has 4 towers, it has 82 domes, and on the right is the Sheikh Zayed Grand Mosque. Okay, kita masuk dekat Masjid Besar Zayed Abu Dhabi. Wah, cantik. You see the glass dome on the left side? That is where we will enter the masjid, and we will walk underground. Oh. Dah sampai dekat Masjid Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi. Underground kan. Okay, kita nak masuk. Okay. Sana. Ha? Masjid Besar Zayed Al bukan Zayed dan Zayed lah. Sultan. Zayed Grand Mosque. Oh, bawah ni ada tempat shopping. Tadi atas ni yang kita masuk ni. Dia punya entrance dia. So bawah ni. So nanti tiga ni satu untuk Kita jalan ni nak ke masjid di bawah. Okay. Start journey here. Mosque visit procedure. Okay, kita dah masuk dalam masjid. Cantik, bersih. Beratur nak masuk masjid. Sudah, bersih dah. Tu banyak. Wah, cantik. Modern je tak? Ada? Modern betul je. Shopping.
Kita baru lepas security check nak masuk masjid ni. Very strict. Macam di airport. Macam kat airport. Very strict lah. Tapi sebab tadi dia suruh kita simpan kamera, dia tak kasih. Kalau dia suruh check. Sana tu. Di airport. Tadi dia tak bagi kita ambil gambar dekat apa? Dalam masjid. Dalam ni security check ni. Benda-benda tajam, rokok. Dia tak bagi masuk lah. Kamera boleh masuk. Okey, ni kita dah syai. Ni syai bang. Besok akan datang Arab Saudi kan. Syai dia akan buat eskalator ni kot. Mustahil ya? Tak mustahil ya? Tak mustahil kan. Jawab tenaga. Wah, cantik. Jen. Bye-bye. Laju je. Kita dekat Masjid Zayed Abu Dhabi. Jarak Dubai Abu Dhabi 100 lebih. Dalam 40-50 minit. KL nak ke Melaka. Lebih kurang lah. Tapi highway dia okey lah, highway dia sedap. Tengok dia punya ukir-ukir dia cantik dia punya dalam terowong. Lukisan dia. Lukisan. Oh, ni pop datang je. Haji Charles. Kau. Ya, apa? Okay, ni brother kita dari Penang. Dari Penang ya. Dengan family dia. Nanti saya masuk YouTube. Oh, ada channel eh? Ada. Okey, nanti bagi. Saya masuk YouTube lah. Saya pun tak pandai sangat edit. Boleh-boleh gitu-gitu je lah. Suka-suka je. Naik eskalator pula. Masjid ni kalau kita tengok daripada atas tadi kosong, lengang. Dia punya landscape saja kan. Bila kita turun bawah, dia ada shopping center. Semua ada dalam ni. Ada McD, ada Starbucks, ada macam-macam lah kedai makan, Subway. Semua yang lain-lain. Besar juga shopping center dia. Lepas tu dia connecting lah, underground. Terus masuk ke masjid. Satu cukup lah. Okay, kita dah keluar ke atas. Wah, cantik je. This is the Grand Mosque Masjid of Abu Dhabi. Zayed Masjid. Okay, kita dekat Masjid Besar Abu Dhabi, Masjid Zayed Abu Dhabi. Masjid yang nombor 3 terbesar di dunia. Selepas Mekah dengan Madinah. Kalau di luar Mekah Madinah adalah masjid terbesar di dunia lah. Mempunyai 80 lebih kubah. Not sure 80 lebih kubah dia. Warna putih. Kita belum masuk dalam dia. Boleh masuk dalam eh? Jom kita masuk dalam. Dia tak ambil gambar. The visit start here. Oh, boleh pakai kasut lagi.
Okey. Okey. Look, this little touch one. Taj Marble. Okey, habis kita tour dekat Masjid Zaid. Kita balik semula, jumpa tadi dekat Starbucks. Apa? Inside? Yes, go right. Go right. Oh, sedap. What's this? Oh. Apa dia ada tulis, tak ada tulis pun. Look at the photos. These are very interesting. 65 years ago. Ambil gambar sini. Ni, cantik. Ambil gambar lu. Ambil je, tak apa. Dah tangkap. 1, 2, 3. Lagi kita pergi ni beli apa? Beli souvenir lah. Di sebelah dekat tu kedai satu dirham tu. Ini mahal. Tak boleh lagi minta dua bangga. Okey. Keluar dah naik bas. Abu Dhabi Heritage. Abu Dhabi Heritage. Okey, selamat dekat Abu Dhabi Heritage. Heritage Village lah. Heritage Village. Okay,
Kita nak solat dekat masjid tu. Lepas tu budak-budak. Okay, kita masuk dalam Marina Mall ni. Cantik dom. Lepas solat tadi, selesai dah solat asar, jamak takhir. Petang ni, selepas ni kita balik ke Dubai semula. Esok pagi pukul 10 ke airport untuk ke Madinah untuk ziarah. Air dengan 2 orang. Siapa? Cantik? Cantik? Cantik agak apa? Tengok, handphone pun kelas tu. Ni S34 tu. Yang baru ni? baru kan S35. Tapi yang ni dia kamera yang dia pakai pen. Kita tekan pen dia tangkap kan. Tapi kalau S35 Kita galeri. Asal galeri. Tak tahu lah. Kalau best memang tak ada ni. Kita lihat atas ni. Okay. Atas ni. Mana ada peci? Sampai stop. Kadang-kadang bawah orang tak boleh. Oh, dia tu bawah. Berat tu. Ni. Ni. Eh. Ni. Ringan sikit. Sekarang jam pukul 7.40 malam. Pun kita dah tidur dalam apa? Okey. Curtain je dah. Pukul 8. 7.50 malam. One night.